Ini Rafia dan ibunya. Kehidupan mereka sangat daif, namun ia tidak mematahkan semangat Rafia untuk ke sekolah. Biar pergi dulu ya, Mak. Setiap pagi, Rafia akan mengayuh basikal buruknya ke sekolah. Walaupun buruk, namun ia tidak pernah sesekali menjatuhkan impiannya. Biar janji suatu hari nanti, biar akan banggakan Mak. Rafia meminati bola tampar dan berazam untuk menjadi pemain bola tampar negara. Alang-alang menyulap perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Rafia semakin hebat. Dia telah dinobatkan sebagai atlet bola tampar sekolah 2 tahun berturut-turut. Alang-alang menyulap perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Suatu hari ketika Rafia berehat selepas latihan, Cikgu Kasih datang menghampirinya. Rafia, tadi cikgu tengok mahir sungguh kamu main bola tampar. Betul ke, Cikgu? Hehehe. Terima kasih. Saya rasa awak layak untuk menyertai MSSD bola tampar. Nak, tapi apakah aku? Kenapa, Rafia? Maaf, Cikgu. Saya tidak boleh menyertainya. Kenapa pula? Saya tak mampu nak beli peralatan sukan. Mak saya bukan orang senang, Cikgu. Oh, ya. Rafia, besok datang ke meja saya ya. Baik, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Kenapa Cikgu nak jumpa saya? Waalaikumsalam. Cikgu ada sesuatu nak beri kepada kamu ni. Jap. Wah, terima kasih, Cikgu. Alhamdulillah. Suka cikgu tengok kamu gembira. Hari yang dinantikan telah tiba. Rafia berasa sangat teruja untuk menunjukkan kemahirannya. Boleh, Rafia. Kau pasti boleh. Tunjukkan siapa diri kau yang sebenar. Ya! Aku berjaya. Akhirnya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Kasih kerana selama ini ikhlas membantu saya dalam bidang sukan bola tampar. Anak murid yang aku didik selama ini berjaya juga akhirnya. Inilah Rafia, bukti dari seorang adiwira kecil yang berkemahiran dan bersemangat tinggi, mampu mengatasi cabaran hidup sehingga mengharumkan nama negara. Alang-alang menyulap perkasam biar sampai ke pangkal lengan.